hak ni penting ada kak, iaitu orang hak dok kerja atas krisi lama-lama. Iaitu orang dok kerja office tu kena tahu ada kak. Orang dok kerja office ke saat ni tu, hak dok atas krisi lama-lama kena jaga, kena penting molek ada kak. Iaitu di segi periksa sukhภาพdia tu beristihad, dia kata kita duduk atas krisi, duk kerja ke saat ni tu, jangan wilakah neje duduk atas krisi ke saat ni tu. Duk atas krisi ke saat ni, duk buat kerja ke saat ni tu, jangan dilakah neje. Sebab apa dah kak? Sebab apabila kita duduk neje ke saat ni tu, nak buat tubuh badan kita rusak. Iaitu nak mari penyakit maring. Dia kata apabila kita duduk atas krisi lama-lama ke saat ni tu, rebupkan pelan-pelan hak tubuh badan kita tu. Dia tak buat kerja. Nak proses khaiman, nak buat apa, dia tak buat kerja apabila kita duduk. Tak ada bergerak gimana. Duduk dengan hal lama ke saat ni tu, buat orang panggil rebuk pelan-pelan hak kita ke saat ni tu tak ada kerja. Lepas tu nak siang we jadi mak ringpung buat ni. Tu nak ya masa sekarang banyak orang kita duduk kerja office, duduk kerja apa ke saat ni tu duduk dengan hal lama. Apabila kita tahu dah kalau rasa kita rasa apa, kita duduk lama kita kena gerak we dah. Bangun diri kau pergi bilik air kau, pergi minum air kau. Buatlah kau kat mana apabila sampai sejam kau kita pergi gerak dulu. Bangun jalan ngongak-ngongak dulu. Jangan duduk lama tak krisi dah kak. Tu bahaya. Apabila kita tak ada bergerak gimana, apa panggil tubuh badan kita nak bakar khaiman ke sana, nak pautan tubuh badan kita ke sana tu, dia tak ada kerja sebab kita duduk dia. Kalau rasa kita bergerak bangun pergi mari tu, dia nak buat kerja seperti biasa. Sebab itulah kita kena buat penting di segi kesihatan ni ada kak. Saya pun baca dalam page sukhภาพkat sana itu wasa nak sapa kepada kita sebab masa sekarang orang kita duk kerja office ke duk kerja mana-mana tu banyak duduk tak krisi, duduk lama. Sebab tu tengok hak ni wasa kena tukar pertikam. Kena tukar kedudukan kita. Sebab tu lah masa kita tahu dah tu kita pakai berubahlah. Kalau kerja lama-lama tak krisi kat saat ni tu minta bergerak kata, minta bangun kata ada kak. Apabila kita nak sihat kat saat ni tu, 1 jam atau 6 cumur kat ni tu kita bangun, gerak dulu 6 cumur. 1 jam kat saat ni kita bergerak pergi kat tu, pergi kat ni seminit, 2 hingga sampai 5 minit kat saat ni, mari duduk. Kerja pula. Tu nak tubuh badan kita sihat. Apabila kita duduk dengan hal lama, kita duduk tak ada bergerak, tubuh badan kita pun kurang sihat, lepas tu nak penyakit maring. Dalam page ni dia oyak lagu tu, saya pun nak sapahlah kepada Faita untuk nak Faita tu ubah kedudukan kita semula. Iaitu kita duk kerja office, duk kerja mana kat sana tu duduk dengan lama, kita minta ubahlah iaitu 1 jam dan cumur kat sana tu kita bergerak dulu. Boleh 2 3 minit atau 5 minit kat sana. Ni kesihatan tubuh badan, hak ni lah hak penting. Apabila kita sihat, tubuh badan kita sihat, kita nak kerja ke, kita nak buat amal ke, sempurna. Kita pakai sebab lah, nak kita tu pakai tukar praktikamnya tu ubah kita duduk semua tu apabila kita tahu dah, kita boleh bergerak. Boleh bangun pergi kat tu, pergi kat ni. Sihat tubuh badan kita. InsyaAllah.